Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan FIFA Club World Cup pusingan 16 terbaik. Real Madrid menang tipis 1-0 ke atas pasukan Juventus. Borussia Dortmund menang tipis 2-1 dengan pasukan Monterrey. Borussia Dortmund ke suku akhir. Wakil Jerman iaitu Borussia Dortmund berjaya menepati ramalan selepas berjaya mengalahkan pasukan Monterrey 2-1 pada pagi tadi. Penyerang berbisa Borussia Dortmund iaitu Seko Guirassy menjadi wira dalam perlawanan ini selepas berjaya menjadikan 2 gol pada separuh masa pertama untuk meletakkan Dortmund selesa 2-0 di depan. Separuh masa kedua, Monterrey terus menggandakan asakan dan hasilnya mereka berjaya memperoleh gol melalui penyerang mereka iaitu Bertrand sebaik sahaja separuh masa kedua bermula. Namun ketangguhan pertahanan pasukan Dortmund yang membuatkan mereka mampu untuk kekal bertahan sehingga tamat perlawanan. Dortmund akan berdepan cabaran getih di suku akhir apabila akan menentang pasukan Real Madrid yang baru saja mengalahkan pasukan Juventus pada awal pagi tadi. Real Madrid melangkah ke suku akhir. Real Madrid berjaya melangkah ke suku akhir selepas mengatasi pasukan Juventus dengan jaringan tipis 1-0. Real Madrid terpaksa berhempas pula sebelum mereka berjaya memastikan slot ke suku akhir itu adalah milik mutlak mereka. Gol tunggal dalam perlawanan tersebut berjaya dijaringkan menerusi tandukan Gonzalo Garcia yang menerima hantaran lintang Trent Alexander-Arnold pada minit ke-53. Kedua pasukan terus buntu sama ada mahu menambah jumlah gol ataupun mencari gol penyamaan dan kedudukan tersebut kekal sehingga tamat perlawanan. Real Madrid akan berdepan dengan pasukan Borussia Dortmund yang baru saja mengalahkan pasukan Monterrey pada pagi tadi. Malang bertimpa-timpa buat Manchester City. Pengurus Manchester City, Pep Guardiola, mengesahkan yang mereka bakal kehilangan Rodri sekali lagi. Ini merupakan kali kelima Rodri tampil secara kompetitif tetapi dia terpaksa keluar sebaik saja beraksi dalam masa tambahan ketika mereka tewas 3-4 kepada pasukan Al-Hilal. Rodri sebelum ini berjaya tampil untuk mengimbangi pasukan sepanjang 90 minit perlawanan, tetapi sebaik saja dia keluar, mereka terus kehilangan rentak. Pep juga risau dengan keadaan pemain tersebut tetapi masih belum dapat dipastikan sama ada ia serius ataupun tidak. Buat masa ini, Pep hanya memberitahu yang Rodri terlalu letih dan dia perlukan masa untuk berehat. Kita lihat pula pusingan suku akhir FIFA Club World Cup yang akan berlangsung pada hari Sabtu nanti. Bermula jam 3 pagi. Fluminense akan bertemu dengan pasukan Al-Hilal, manakala Palmeiras akan menentang pasukan Chelsea pada jam 9 pagi. Rico Lewis mahu kekal dengan Manchester City. Pemain pasukan Manchester City, Rico Lewis, telah menyatakan hasratnya untuk terus kekal bersama dengan kelabnya itu. Kedua belah pihak juga sedang berbincang mengenai masa depan pemain tersebut dengan satu kontrak jangka masa panjang mungkin akan dikeluarkan dalam masa yang terdekat ini. Gajinya juga berkemungkinan besar akan dinaikkan. Napoli yakin dapatkan Sam Buikema. Napoli yakin akan berjaya untuk mendapatkan pemain pasukan Bologna iaitu Sam Buikema. Pemain itu juga dikatakan sudah pun bersetuju secara peribadi untuk menyertai juara Serie A itu beberapa minggu lalu dan perbincangan kini masih lagi berjalan di antara kedua belah pihak. Arsenal mahukan Noni Madueke. Arsenal kini sedang melakukan perbincangan dengan pemain pasukan Chelsea iaitu Noni Madueke yang dilihat berpotensi untuk menguatkan lagi pasukan mereka pada musim hadapan. Tiada tawaran secara rasmi pada ketika ini kerana mereka sedang memberikan tumpuan untuk membawa masuk Eberechi Eze. Antoine Semenyo kekal dengan pasukan Bournemouth. Pemain pasukan Bournemouth, Antoine Semenyo, memilih untuk terus kekal bersama dengan kelabnya itu sekaligus menutup terus peluang mana-mana pasukan yang berminat untuk mendapatkannya pada ketika ini. Kontrak barunya itu akan bertahan sehingga bulan Jun 2030 dan ini merupakan satu kejayaan besar buat pasukan Bournemouth sendiri yang berjaya mengekalkan pemain bintang mereka itu. Lacazette sertai Neom SC. Alexandre Lacazette
kini sah menyertai kelab Liga Pro Arab Saudi, iaitu pasukan Neom SC. Tindakannya menyertai kelab tersebut adalah selepas dia dilepaskan oleh kelab lamanya, iaitu Lyon, akibat masalah kewangan yang sangat teruk. Everton semakin hampir untuk dapatkan Tierno Berry. Everton kini semakin hampir untuk mendapatkan penyerang pasukan Villarreal, iaitu Tierno Berry, bagi memperkuatkan lagi barisan serangan mereka pada musim hadapan. Perbincangan sudah memasuki fasa yang terakhir dan mereka dijangka akan memutamakannya tidak lama lagi. Nico Williams kekal bersama dengan Nottingham Forest. Nico Williams sah akan terus kekal bersama dengan pasukan Nottingham Forest sehingga bulan Jun 2029 nanti. Nottingham Forest cuba bawa masuk Malik Fofana. Nottingham Forest kini sedang menanti persetujuan daripada pemain pasukan Lyon, iaitu Malik Fofana, mengenai keputusannya untuk menyertai mereka ataupun tidak. Lyon dikatakan tidak berdepan sebarang masalah untuk membenarkan Fofana menyertai mereka, tetapi pemain itu kini sedang menanti pasukan yang akan beraksi dalam UCL pada musim depan untuk memberikan tawaran kepadanya. Buat masa ini, Bayern dan juga Napoli menjadi dua pasukan yang sedang memberikan perhatian kepadanya. Kepa sah milik Arsenal. Penjaga gol pasukan Chelsea, Kepa Arrizabalaga, kini sah menyertai pasukan Arsenal dengan nilai perpindahan sekitar 5 juta pound. Selepas 2 musim dipinjamkan ke dua kelab yang berbeza, Kepa kini boleh menarik nafas lega kerana akan terus kekal bersama dengan pasukan Arsenal. Juventus sah dapatkan Jonathan David. Juventus akhirnya berjaya mengesahkan kedatangan Jonathan David ke dalam pasukan mereka menjelang musim hadapan. Pemain tersebut berpindah ke pasukan Juventus secara percuma. Liverpool tolak tawaran pasukan Bayern Munich. Liverpool telah menolak tawaran daripada pasukan Bayern Munich bagi mendapatkan pemain sayap mereka iaitu Luis Diaz. Ancelotti masih mahukan pemain tersebut menjadi salah satu bahagian penting skuadnya bagi projek musim depan. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.